Jalan dah. Malah tak lagu. Sial lah. Sial dia ni apa? Sial ni. Podcast ini dibawa khas oleh EduDebt Private Limited dan juga Street21.sg. Street21.sg, from the streets to success. Brand yang represent journey hustle dan growth korang. Dapatkan apparel Street21.sg di TikTok dan IG @Street21.sg. Dan jika korang perlu bantuan masalah hutang, sila hubungi EduDebt di www.edudebt.sg. Podcast kami disokong kuat oleh Gold Aspiration. Ladies and gentlemen, please make some noise for What Podcast? What podcast? Hey, Welcome back. is the mother. What Is the mother Podcast? remix. Yeah. Aku is What? Simo Chele. Aku seperti biasa, I Rascal Pikachu. Darah ni. Dan aku patah balik kepada nama Carul Korang kacang. Korang dah pasal Korang kenapa Korang semua dah siau Pokemon apa siau ni? Siap Pokemon aja. Okay. I dare to say that I'm a Pokemon freak right Yeah. now. Aku mau kasih PSA Public Service Announcement guys. PSA 10 ke PSA 9? Pelanggan aku punya earphone. Your phone. Pasal aku sekarang it's all about the Pikachu already. Okay. Aku mau PSA apa? shout out PSA apa? PSA 10 lah kira. PSA 10 okay. Kita pun members ni J. Macam. Bila kita mula-mula berbual pasal kad, pasal collect barang ni, Okay. kira dia macam abang-abang lah. Kira tak apa sial dia orang. Abang. Macam abang lubang lah kira. Apa lunch lah kira. Apa lunch lah ni kira. Apa siapa budak ni? Apa sial ni. Kira dalam diam sial member collect. Syah. Member semua beli Syul. Member beli tak apa Ji. Sampai dah ada album Dah ada album Ji. Mana albumnya? Baru nak start Baru nak start. Baru nak album start je. Album kat belakang. Belakang Dah ada album guys. Swakronik tau Dini Ji. Swakronik. I dare to say right now I'm a Pokemon collector. You more to the Pokemon lah. Pokemon cards collector. So diam tak diam, mula-mula bila dia cerita yang kita dia beli pack kira pack ni paket lah. Dia beli berapa je paling mahal kau beli je paket? Mula-mula starting with the crack dulu. Crack lah. Crack lah yang taruh Wonder Coin tu kan. Kira layan anak Layan anak. Betul. Okay, then the cards yang dapat tu pun okay lah, kira tak berapa ni sangat lah. Then aku macam still muskil about korang punya perbualan tempoh hari tu. Bila abang beradik kita Yaakob. tu Yaakob Coop cards Coop card. dia mentioning about those power cards that you can sell online. To pick kau punya interest lah kira. Yes. Then after that is where bila aku balik tu, bila after that podcast, aku punya feeds, TikTok feeds start to masuk all these reels all these TikTok feeds kan. And then aku nampak this Paul Logan punya posting about he selling that Pikachu. cards, rare cards Pikachu for like 15 million for one card. Then aku macam why is it? Why That is where cardboard yes, correct. Then aku start to do my research. Aku check. Wow, people are macam crazy about these things. People are buying dekat Singapore Expo and such. There's this Indonesian punya posting yang aku nampak. I mean this guy lah, he post that this Indonesian guy he purchased the rare card yang dia nak lah kan. For 3 cards 3 saja card tu. It's all worth for $10,000. Sure lah, 3 kad Dia je. keluarkan cash kasih depan mata. 3 kad aja. 3 kad je ji. $10,000 je. Itu yang
kita tanya Yaakob pun tak boleh jawab bro. Kenapa is that kind of values? So That's why. So kau is the type of person who going to be coming out with the cash to buy the rare card, or you gonna be the person that going to receive the cash? Aku, of course, I need to invest on buying first. Then after that, I will hope that I hope that I think as a collector that anyone who starts collecting diorang nak kena start collecting first. Yeah. Have a database or have a macam kau punya setup first lah. Kau boleh start beli. Sekarang kau just buy the packs, collect and then start selling. Start to sell. Dah sell, dah dapat kau punya dah dapat funds. Aku tak boleh tengok diri macam mata. Aku kacau. What's up guys? What's up guys? Dah macam cimata mak saya dah macam abang citolor je. something different lah. He's trying to Sebab kacau je kali ni. They're trying to put some spice into the soup. So anyway kau nak kena start selling. Dah dapat funds, baru kau boleh start beli. That $10,000 worth of cards Yeah. So when talk about buying, si Hamlo Koko ni, Hamlo Koko siapa sih? ini lah Oh. Hamlo Koko Saman Sahoto lah. Okay. Dia seorang apa namanya, reveal dekat kita semalam. Dia seorang reveal kat kita guys. Dia seorang beli ni apa lancar Mega Flex Mega EX lah siap. Mega EX Jepunnya version a whole box guys. Yeah. Which aku rasa ini kira Extended Heroes punya Japanese version lah. But it's the Japanese version. So members kira kita calling kan. Members repeat sekira semalam seorang-seorang. So aku cakap anda jangan repeat seorang-seorang kasih kita repeat bukan repeat repeat ripping rip it. Koyak. Jangan koyak seorang-seorang koyak ada konten lah. Because that's why aku why aku decided to buy for this box, because aku find that aku has been wasting money buying on loose punya pack. Okay. And that fucking loose pack can cost me like $100 for like $100 tau every time tau. Betul. Even when dengan anak aku time tu is about 70 plus. Habis yang online time tu dekat TikTok it's about 100 plus. Betul. So macam I find it a waste lah. So aku to you is buying tak tahu ni to each of his own. Macam untuk kau buying a loose pack is pada aku it's not worth lah. Existed. Correct. And then Betul. aku tried the claw machine. So macam all these things macam pada aku it's a waste of money je. Betul. Then aku just go for this lah. Okay. So today is the first day. Okay. Alright. Dia suar koyakkan 3. Dia tinggalkan kita 7 lah. Yes. Wait. Another one more question I want to ask you. So this one for this month dah stop ke akan beli lagi kotak lagi ni? For this month dah stop. Guess For this month untuk aku dah budget dah lari sikit lah. So lari lah. So dah okay dah, that's it lah for this month lah. But moving forward this is the way to go lah. Buy one box at a time. Yes. Correct. So you will stick to this Mega EX or you buy another? I will try to look out for the English version also. Tengok macam mana. English version pun Mega EX juga. Mega Extended Heroes lah. There's a lot of version lah actually. Banyak version lah. So eventually aku akan try everything lah, especially come out from this betul. Trusted. Aku mula-mula interested lah benda gini kan. Tapi tengok member aku suara kronik kan. Aku tak boleh layan benda gini. Aku proud. Aku proud. Tapi aku tak nak layan. As in aku tak nak membabitkan diri lah. Kau sendiri tak nak lah. Okay fine. Tak nak membabitkan diri. Individual lah. Pasal takut nanti aku macam So tak boleh confident nak tahan lah. Okay. Takut nanti belum setengah bulan tau. Bulan-bulan starting-startingnya dulu So 50 habis time tu aku balik pun aku check aku punya anak punya recent cards kan yang dia dah pernah beli, which aku tak pernah layan dulu. So aku start to check balik lah kan. Nasib dia simpan. There are cards yang bila aku gunakan application untuk check this few particular cards some cards are worth like $500 dalam dorang punya tangan ni. Kau faham tak? Tapi is it original? I don't know. I yet nak kena check Still need to check. How
aku menggunakan aplikasi Holodeck. No, I mean if let's say the holodeck, Fake. what I know is dia boleh tengok by the surface. But Yeah. then you want to know whether the card is Okay, untuk aku masih still belajar. Aku masih nak check. Tapi aku rasa macam kalau those fake one, dia ada rasa macam kotak-kotak punya texture. okay. Kotak-kotak whereby kau rasa tepi-tepi boleh terkopik senang. Kau faham tak? Faham. Tapi macam yang that time Yaakob ajar kita, the one that feels like plastic is Yang macam fake. Correct. Yang keras tu yang dia cakap real kan. Aku tak tahu lah. That's why. Again maybe some packs are different. Some packs are, Yeah, correct. That's why there are such places yang kau boleh hantar and check. Yeah. Okay, Singapore boleh lah. Singapore ada. Okay, Yes, okay. correct. And then after that they will send it to the US. Then they finalize it's confirm original. Then they will put it in the Will you go to hard pack that lah. extent? Yeah, I would. Yeah. I would. Nanti ajak kita lah. Kita buat content lah. I would je. Pergi US. No, I mean dia nak pergi check Oh, pergi check. Yeah, whether the card is original or fake. Yeah. Kita kasih dia lah. Kita buat content untuk dia lah. Betul. Yeah, so aku punya feed sekarang is all about Pokemon. Pokemon pack sial. Bagus lah Ji. Kurang-kurangkan lah tengok-tengok perempuan lagi. Kita tengok main Pokemon lagi baik. Betul. So Actually lagi kurang. Yeah. Kira I'm just gonna give you guys the baik honor. rasa macam Yaakob lah Ji. The honor Macam Yaakob to repeat. Okay, korang choose one Tapi of it. Yaakob kasih kita. Ni dia tak kasih kita. Repeat lah. Tapi Okay. kau dah pro tak kopik dia di tengah? Aku dah. Sini Aku lah. dah. Kopik dari tengah aku tak tahu lah. Kira read from the center lah. Oh, is it? Anyway Abang ambil lah, just jangan about the songeh card lah. Just about the card lah. Just speak. Okay. Alright. Kau tunjuk macam ASMR lah. ASMR. Okay, yang bilik 4 ni untuk anak aku Okay, boleh. Okay, ASMR lah guys. ASMR. Asmar. Yeah. Asmar, So this is sabar. eventually how people akan feel tau. Macam bila kau nak buka ni? tu kan, expecting something. Tu lah. That is the thrill, Zal. Betul. Halal tak halal? Aku tahu korang yang pendengar, viewers mungkin tak boleh relate. Betul. Atau yang maybe kalau dah start maybe diorang boleh lah. But yang tak pernah, diorang mungkin tak boleh relate. Betul. Tapi korang Yes. Korang cuba. Padahal janganlah, jangan cuba sangat lah. Korang Bahaya cuba je. satu pack. Just try. Aku dah try lah, tapi aku more to sticker lah. Yeah, so eventually aku get to find out there's like One Piece also coming up. Dia punya demand dia. And then yang soccer punya ni pun coming up, dia punya demand. Disney pun ada tau. Disney Ada. Disney cards. Mobile Legends pun ada. Siapa yang nama dia tu yang for 50 million tu siapa dia? Logan Paul. Logan Paul lah. Logan Paul is a famous person kan. Itu card lagi diorang taruh diamond jual. Kiwa sudah kronik. Okay, anyway, please guys. Let's go. Okay, so usually when they open, this is what I see lah. Ini tak ada yang cover-cover punya. Tak ada. Tak ada. So you can just flip it lah. Just flip it lah. Okay. Okay, tengok apa yang kau dapat. Announce, tunjuk sikit. Yep. Tak boleh nampak lah. Announce. Okay. Holo. Ni holo kan? Olo-olo lah kira. Kena olo-olo lah. Illustrator kan? Okay. Semua illustrator lah. Kita dapat satu AR. Apa tu? AR. AR apa ni? Aku tak tahu AR apa. Aku dapat AR juga. Baik. AR stands for apa? Illustrator Rare. Yes, this is my AR. Japanese version is Illustrator Rare lah. Dia kilat-kilat sikit lah. Kira kilat-kilat sikit. AR. Ui, baik. Yeah. Mesti benar. Aku punya RR. RR is double rare. Kau punya. Tak tahu lah kalau korang nampak. Yes, aku pernah ada RR. Tengok perangai orang tua sial. Betul. Tak, colour dia. RR. Okay, aku dapat EX. RR EX ya. Ya, Lawas ya ni kad. Yeah, correct. Lawas ya. Awesome. Baik, Asal aku dapat dua ni? Kadang-kadang macam gitu. Serius lah, duplicate saya. Duplicate.
Baik Alright. RR. Not bad lah. Yeah, so it's like that lah guys. Okay. It's like that lah. It's like that. So ni pack aku buka ada hit. Okay, ada hit pasal ada AR. AR kira consider ada hit lah. Ni Dragon Knight saya ni. Kalau ke mana? Ni bukan Tengok, Dragon Knight lah sial. Dragon Knight lah. Pokemon. Kau apa sial? Kau tak ada perasaan RR. The EX lah, EX. RR EX. Kau tak ada perasaan kau? Aku tak into this type of tu lah. Benda tu aku more to Pikachu. Ambil itu sleeve. Sleeve Sleeve. Just the sleeve. Kejap guys So tu lah guys, benda gini yalah dia some might say benda ni halal apa haram ke apa. Halal. Pada aku is a hobby. Macam kau collect stamp. Betul. Something like that. Hobi is a hobby lah guys. Kau tak boleh menghalal ke mengharam lah. Kau tak boleh macam menghukum kita pasal hobi lah. Daripada hobi buat benda-benda merepek, buat apa kan. Ada tau hobi visit massage. Ada. Jadi kau nak kita pergi massage ke? Tak kan? Betul lah. Jadi ini lagi better. Dragon Knight dia tak ada perasaan guys. Dragon Knight buat bodoh. Alah otak dia. Aku tahu Charizard, Charmander, Owl, Snorlax. Yang holo dengan reverse holo tak payah. Melainkan kad dia rare lah. Masa orang kejarkan kad dia. Ni semua tak payah. Ya. Ni kena ni EX lah mesti buat. Yalah guys. So itulah Ai telah berjinak-jinak untuk bermain hobi yang mahal sikit. Pada aku lah yang mampu boleh layan. Pada aku benda ni dia okey lah, dia bukan mahal-mahal sangat. Dia minat. Cuma minat. aku boleh cakap yang Ai boleh minat lah benda ni. Betul. Ya. Ai yang brutal ni. Brutal. Anyway, aku yang macam gini bikin ini apa, collect this Pokemon cards. Tapi kalau Nick Mikhail yang Angkong Siao tu sebab what I know dia about pasal buat duit tu je. Whatever it is kan. Sejak aku dapat tahu pasal benda ni, usia tak kira lah. Tak kira usia. Dia macam kalau dulu-dulu orang collect stamp lah. Collect phone card. Betul. So you can be any age lah bro. Serius. Yes. Macam tadi kita berbualkan lah, macam kalau kita rasa benda tu rare pada diri kita, is rare lah. Betul. Kau tak boleh ini bukan rare Azul. Tak boleh. Betul tak? Yes. So itulah kita punya starting opening ceremony. Untuk kasih korang tengok yang kawan kita suara detail lah je. Suang wild lah guys. Suang wild lah je. Kau tengok apa, aku yang buat kerja untuk dia. Tapi yang paling tak ada Kau yang excited. yang aku tak boleh accept kemarin yang kita pergi Johor tu. Dia buat bodoh bro. Buat bodoh je. Padahal kita nak cari kedai Pokemon lah. Dekat lah. Tak layan Syul. Dia buat bodoh. Cuba ni kali. Cuba ni kali. Ya. Boleh kita boleh plan lah. Kita boleh plan satu outing lagi sekali, satu meal lagi sekali kan. Ya, cuba ni kali. Dan pergi Pokemon hunting lah kira. Cuba. Pokemon hunting lah kira. Dia macam ibarat apa tau. Aku rasa majority of us dulu yang main this Pokemon game dekat dalam yang cari-cari Pokemon tu. Pokemon Go. Betul. Pokemon Game Boy. Go. Yang dalam handphone. Aku dari Game Boy. Game Boy. Aku punya jiwa kat Pokemon tu start dari Game Boy. Game Boy. Dia jual JC Pokemon. So majority of you guys luar sana mungkin sekarang korang tak collect cards, tapi korang dulu pernah main Pokemon Go. Betul tak? Betul. So dia macam gitu lah guys. Dia macam tapi tadi aku dah send korang satu link ni. Okay. Tu pun harap-harap korang jangan terbabit lah. Okay. Aku belum tengok tu link. Okay. The card outpost ni. Dulu dah tak payah beli physical card je. Habis? Dia digital punya card. Boleh jual. Damn. Boleh collect. Tapi lu bayar online lah. Kira macam crypto lah kira. Lagi dangerous sial. Kira card outpost. Tu lagi boleh manipulate sial. Card outpost. Nanti korang check lah.
Okay, nanti kita check. Okay. And lagi satu, Logan Paul pun tengah buka lagi satu company. Apa dia? Repeat pasal kad lah. Memang tengah hot lah sekarang. Semua abang-abang PJ Tolo semua nak buka company, buka kad, habis post kat TikTok live banyak. Kan Saya dah tak boleh jawab vape lah. Betul. So aku punya posting is all about TikTok punya live punya repeat lah kira. Kebanyakan orang is abang-abang PJ Tolo. And then yang Melayu aku pernah nampak Melayu, tapi tak ada orang lain lah, kesian lah. Jangan Aku nak support bro, macam betul mahal siapa kau punya kad. Okay, lagi satu, jangan surprise kalau kita punya content selepas ni kita akan nampak Ai kopek kad. Dah tu post dekat IG story kita lah. Dia terserong kat situ siap tu, lah. Tunggu aku dah susun aku punya kad ni semua dah cantik. Betul. Then aku akan pasal sahabat-sahabat aku ni slowly nak menjadi content creator lah. Masing-masing lah. Aku kirakan bangga tu dapat member-member yang so keluar pergi holiday ambil video. Kan What's up guys? Content creator je. Content creator je. Dia dah berjinak-jinak. Kira respect tabik spring lah. Betul. Aku kira suara 2 tahun menjalani benda, sampai sekarang nak pakai handphone pun tak berani. Okay. Dia kira macam Pokemon juga. Pokemon evolve je. Betul. Dia pun evolve. Evolve lah bro. Aku gitu je lah. Kau gitu je lah. Nak fikir konten je. Yang lain semua tak perlu lah. Yang lain fikir, orang lain fikir dah. Yalah, bodoh lah. Okay, back to this week topic. Yes. Kemarin Ai ada satu video ni, atau satu news lah. Right. Actually tu benda yang lelaki tu buat, benda tu sudah lama je. Kau nak jalan terus ke atau kita kembali selepas iklan ni? Kita kembali Dah berapa minit? 22 minit. Actually ya. Shoot. Yeah, so Okay guys, kita kembali selepas iklan ini lah. See you guys on the next episode. Alright. See you, bye-bye. Ladies and gentlemen, please make some noise for